Bila sebenarnya masa paling sesuai untuk membeli 1 kilogram emas? Soalan ini wajar sebab dengan harga semasa 1 kilogram emas mencecah hampir RM700,000, ia bukan satu keputusan yang mudah. Sebenarnya masa paling sesuai adalah apabila anda sudah cukup bersedia dari segi keuangan, bukan semata-mata menunggu harga rendah. Mengapa? Dalam jangka masa panjang, harga emas cenderung untuk naik. Apabila anda tunggu harga jatuh terlalu rendah, anda mungkin terlepas peluang kerana pasaran emas jarang turun mendadak dan lama. Bagi penabur berprofil tinggi atau usahawan besar, beli 1 kilogram emas secara sekaligus adalah strategi untuk lindungi sebahagian tunai dari risiko inflasi dan ketidaktentuan ekonomi. Masa yang sesuai ialah apabila syarikat atau individu ada lebihan tunai yang besar, yang lebih baik ditukarkan kepada aset fizikal daripada dibiarkan terhakis nilainya oleh inflasi. Selain itu, masa terbaik juga ialah ketika anda sudah selesa dengan simpanan kecemasan tunai dan tidak bergantung kepada emas ini untuk belanja bulanan. Ini penting supaya emas kekal sebagai aset perlindungan, bukan dijual terburu-buru apabila ada komitmen mendesak. Masa sesuai beli 1 kilogram emas bukanlah tentang mereka harga terendah, tetapi apabila kewangan anda stabil, bersedia untuk pegang emas dalam tempoh masa panjang dan mahu pastikan sebahagian kekayaan dilindungi daripada risiko pasaran dan susut nilai wang kertas. Bagi yang berminat untuk mengalihkan simpanan wang fiat dan bekukannya dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi beg biru dan saya akan hubungi anda dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.